بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul Azim. Hari-hari yang kamu berpuasa padanya bulan Ramadan, diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk dan keterangan kepada petunjuk serta beza di antara benar dan salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, terusnya kepada seluruh guru-guru Tibun Nabawi dan juga kepada seluruh esko geng ustaz ataupun GU, dan kepada ibu bapa, kepada semua murid-murid dan juga murid-murid Tibun Nabawi, hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi sepanjang-panjang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sampai ke saat ini. Kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, masuk hari ke-17. Maknanya 17 hari insya-Allah kita akan berbuka puasa sekejap lagi. Cukup 17 hari kita berpuasa dan berbaki beberapa belas hari lagi, mungkin dalam 13 hari lagi. Dan sepanjang Ramadan yang telah kita lalui, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal yang saleh, amal yang akan memberatkan timbangan amalan kita, yang memberi keuntungan kepada kita, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita sesuai dengan hadis Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu dan kemudian. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah semuanya, dan juga kita berjaya meraih rahmat Allah di perenggan yang pertama. Sebagaimana Nabi menyatakan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqam minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan akhirnya adalah pembebasan api neraka. Hadis yang selalu kita dengar, yang merupakan kelebihan. Kadang-kadang kita jadi lali oleh kerana hari-hari dengar, maka kita tidak menghayati betul-betul kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Ya, sedangkan Ramadan ini adalah bulan yang Allah anugerah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anugerah agung. Dan di dalamnya, sebagaimana kita maklum, ada bulan, ada malam yang besar kelebihan melebihi 1000 bulan. Melebihi 1000 bulan kita beribadah. Kalau kita bekerja,
majikan memberi bonus kepada kita 83 bulan ataupun 1000 bulan, 83 tahun, agak-agak kita dah jadi jutawan. Ya, jutawan memang tak payah kerja lah. Cukup ya 1000 bulan gaji, maka kita boleh duduk saja. Setahu saya kalau staf Petronas tu sebelum inilah, sebelum dibuang orang sekarang ni, staf-staf Petronas tu 6 bulan, 7 bulan gaji kan. Maka bila dia dapat bonus tuan-tuan, dia boleh bayar kereta cash. Tak. Sebab gaji 5-6 ribu, 10 ribu seorang kan. Itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada kita dengan 1000 bulan ni tuan-tuan. Kalau kita lepas peluang, nescaya rugilah kita. Sebagaimana rugi orang yang tak dapat bonus duit daripada majikannya. Dan ayat yang pertama yang saya bacakan tadi adalah berkaitan dengan Quran, yang kita tahu hari ini adalah memperingati nuzulul Quran, yang insya-Allah ya adik-adik yang ada di hadapan kita ni adalah generasi-generasi Al-Quran, dan ibu bapa yang menghantar anak ke sini adalah mereka-mereka yang kasih dan cinta kepada Al-Quran dan menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi wa ahli baiti wa hubbi tilawatil Quran." Didiklah anak kamu dengan cinta kasih kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, serta kasih sayang kepada membaca Al-Quran. Alhamdulillah, anak-anak kita hari-hari daripada subuh sampai malam mereka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Quran itu menjadi penerang kepada kubur ibu bapa, menjadi penerang kepada hidupnya atas dunia, dan juga kepada hidupnya di alam barzakh sana. Jadi itulah sebagai tazkirah ringkas yang memenuhi kekosongan. Saya beri peluang kepada sahabat-sahabat lain untuk menyambung, untuk meneruskan tazkirah Ramadan sebenar dengan iftar, jama'i iftar di Tibun Nabawi dengan Jiyu yang Ustaz pada petang ini di Tibun Nabawi ini. Jazakumullah khairan katsiran, dan saya ucapkan saya memohon maaf kalau ada sekiranya salah tersilap kata sepanjang beberapa minit pada petang ini. InsyaAllah kita sambung lepas ini dengan asatizah yang lain pula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.